negeri Kedah ni banyak tanah-tanah, tapi kita tidak melihat bahawa Sanusi selaku Menteri Besar dapat menggunakan tanah-tanah di negeri Kedah ini untuk mengeluarkan hasil yang dibanggakan untuk rakyat negeri Kedah. Bagi tahu saya di mana ada jagung yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri, ada padi yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri, pada kawasan Luar Mada hanya 100,000 hektar, di Luar Mada ialah 120,000 hektar, sebab dalam Kedah ada 220,000 hektar kawasan padi. Di mana yang dia boleh tunjukkan kepada kita, dia membuat satu program untuk rakyat negeri Kedah yang boleh digunakan oleh rakyat negeri Kedah untuk membanggakan rakyat negeri Kedah di luar jelapan padi. Ini kita lihat dalam konteks faktual dia, dalam faktanya tidak ada yang boleh dijalankan. Cuma yang selalu disebutkan tentang KSP. Walaupun KSP itu tidak ada jalan yang boleh penyelesaiannya, kerana mengambil tanah, membeli tanah saja kepada orang ialah 2 bilion. Siapa pelabur mana sanggup nak bayar duit 2 bilion untuk beli tanah? Sudah tu kerajaan negeri tak ada duit nak bayar 2 bilion kepada pemilik-pemilik tanah tersebut. Ini akhir saya